Maka tiba-tiba dalam lebih kurang 1000 mujahidin, 300 orang telah memaklumkan kepada Nabi SAW untuk menarik diri dalam saat-saat genting. Dan 300 orang ini diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan ketua munafik pada zaman Nabi SAW. Antara dalih mereka adalah untuk menjaga kaum wanita dan kanak-kanak di kota Madinah. Dalam perang Ahzab juga mereka dilihat tidak memihak kepada mujahidin. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Ahzab ayat ke-12, dan saya ingin membacanya yang dirakamkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, oleh Al-Mubarak Furi. Disebutkan di sini bagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan berkatalah golongan munafik itu, wal ladzina fi qulubihim marad, yang mana dalam hati mereka terdapat penyakit, yang sakit. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan tidaklah janji Allah dan Rasulnya itu melainkan suatu yang bersifat delusion, satu yang bersifat sia-sia, yang bersifat tidak ada kena-mengena. Jadi ini berlaku apabila mereka melihat ketumbukan tentera Al-Ahzab. Jadi untuk tuan-tuan, apabila melihat perang Ahzab, dalam 3 perang yang terawal ini, Badar, Uhud dan Ahzab. Ahzab adalah satu peperangan yang jauh lebih besar kerana ia membabitkan pakatan. Suatu Ahzab itu maksudnya pakatan. Peperangan Ahzab juga dikenali sebagai peperangan Khandaq, iaitu peperangan Tarik. Apa yang maksud dengan pakatan di sini? Iaitu pakatan antara musyrikin Mekah yang berpakat dengan orang-orang yang Yahudi. Jadi ketumbukan tentera pakatan itu, Ahzab, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Alliance, itu adalah suatu ketumbukan tentera yang cukup besar. Jadi apabila orang munafik ini tengok saja, mereka kata, susah kita ni nak menghadapi mereka. Ini janji Allah dan janji Nabi semua tak betul. Dan itu antara kata-kata orang munafik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila tuan-tuan baca hadis-hadis tentang akhir zaman, sebenarnya ini pun yang berlaku. Saya sebelum ni adalah orang yang begitu obses tentang hari-hari kiamat, Dajjal, Yajuj-Majuj dan sebagainya. Saya ingat masa saya duduk di UK dulu sebagai domestic manager, sambil-sambil itu saya study juga lah. Sambil itu terlibat jadi editor bicara untuk MSM, Majlis Syurah Muslimin. Jadi antara kerja saya adalah mendalami banyak benda, dan saya bawa sejumlah buku-buku tentang Dajjal, Yajuj-Majuj, Imam Mahdi, hari kiamat dan sebagainya. Dan antara kitab rujukan penting yang tuan-tuan kalau minat tentang ini kena baca ialah tulisan Ibn Katsir. Dan dalam Ibn Katsir telah menggariskan hadis-hadis yang begitu banyak. Dan antara hadis penting yang berlaku suatu akhir zaman telah, apabila tentera muslimin yang berdepan dengan kafir dalam peperangan akhir itu, maka terdapat mereka awal nak pergi, ada orang tak nak pergi, tinggal 2/3 yang pergi. Okey, bila dah pergi pula, bila nampak dia tentera di gambaran hadis tu, nampak dia tentera ke depan tu, kecut betul, 1/3 cabut balik. Maknanya lari daripada perjuangan, dan tinggal saja 1/3. Dan sebab itu malam tadi, sebab itu saya bincangkan dengan ikhwah bersama satu saya, adakah mungkin boleh buat satu hukum. So, sebelum ni ada orang buat hukum Pareto 20-80. Tapi katanya sekarang ni ada buat hukum 10-90. Biasanya dalam organisasi dengan efisien 10 je. Macam tuan-tuan datang ni paling efisien ni. Maknanya datang ni 20 efisien. Jadi mungkin juga di dalam perjuangan Islam
berdasarkan kepada sejarah-sejarah lampau, mungkin juga boleh buat satu hukum yang tinggal sikit lagi, mungkin 1/3, atau mungkin ada lagi 1/6, 1/9, Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah benar tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sekalian, bahawa kita pun tak tahu benda ni. Sebab saya pun tak pernah terlibat dengan perang. Rupanya memang digambarkan ini benda yang menakutkan di peringatan untuk diri saya sendiri. Dan apabila terdapat dalam hadis-hadis, apabila tengok saja musuh, terdapat sebilangan orang yang akan lari daripada perang. Sebab itulah di antara dosa paling besar adalah lari daripada medan perang. Saya tertarik ada satu filem yang menggambarkan bagaimana mujahidin tak nak lari dari perang, iaitu filem The Lion of the Desert. Walaupun filem tu dah lama dah saya tengok dulu, tapi kalau tuan-tuan masih ingat lagi bila tengok filem tersebut, ada ikat kaki dia ikat kaki. Jadi pada masa tu memang dah tak ada apa-apa dah. Memang kereta kubang dah datang apa semua. Jadi salah satu antara yang telah dilakukan oleh anak-anak buah Sanusi ini, Imam Sanusi ini, ialah mengikat kaki-kaki mereka, kerana tak mahu diri mereka lari daripada medan perang. Kerana lari daripada medan perang itu adalah antara dosa besar disebutkan dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Sebab itu orang-orang, saya fikir mungkin akan datang, kita hidup dalam zaman perang, Allah a'lam bishawab, dengan kedatangan Al-Mahdi ataupun Isa Al-Masih, Allah a'lam bishawab. Maka antara ayat-ayat perang yang perlu kita fahami dan baca ialah surah Al-Anfal dan juga surah Al-Anfal. Kita baca sebagai suatu tazkirah dan juga peringatan kepada diri kita daripada perang. Dan satu lagi yang ketara, dalih-dalih munafik ini adalah dalam perang Tabuk. Dan dijelaskan satu sebab dia adalah kerana elak ujian berdepan dengan wanita-wanita Rum yang cantik, dan yang kedua disebabkan panas. Baik. Ini mungkin gambaran yang ini gambar saja. Tapi yang bulat tu adalah kepingan menggambarkan wanita Rum yang putih yang cantik. Wallah a'lam, tak tahu lah. Okey. Antara sebab yang mengatakan bahawa mereka ini takut tergoda dengan wanita itu adalah berdasarkan kepada ayat itu. Dalam Quran tidak dinyatakan wanita cantik ini, wanita-wanita Rum, tetapi itu adalah pandangan daripada mufassir, berdasarkan kepada sirah, tidak disebutkan. Tetapi ayat yang mengatakan bahawa mereka tak mahu tergoda, itu adalah dikatakan jangan engkau menjadikan aku dipengaruhi oleh fitnah. Jadi fitnah itu adalah merujuk kepada wanita-wanita Rum. Wanita-wanita Rum itu disebut oleh para mufassir. Okay. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bila mereka tak nak pergi perang pun, itu dah merupakan satu fitnah untuk diri mereka. Dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang kafir. Ini sebut dalam At-Taubah ayat 49. Baik. Dan satu lagi sebab mereka tak nak pergi Tabuk, alasan mereka adalah musim panas. Jadi disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 81. Ayat 81. Jadi mereka berkata, janganlah kamu keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Namun Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas membakar. Api neraka Jahannam lebih panas membakar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tentu sudah sampai Madinah. Saya rasa dalam bayar-bayar umur tuan-tuan, kalau saya tak pasti, Tuan Haji Yusof pergi Madinah sebenarnya tahu apa? 2008. Ada yang lebih awal dulu ke tak? 80-an tak? 80-an. Masa itu musim panas. Kalau pergi dalam 2000 lebih, dia musim sejuk. Okey. Madinah ni, apabila saya bertanya dengan pelajar-pelajar yang mengaji di Madinah, untuk makluman tuan-tuan, berdasarkan hadis-hadis yang mana tempat terbaik untuk belajar adalah Madinah. Al-Munawwarah. Boleh baca buku oleh Ustaz Abdul Basit,
Rahman. Di sana beberapa nas menyatakan bahawa tempat terbaik untuk belajar adalah Madinah. Bukan Cambridge, bukan Harvard, bukan Madinah. The best place untuk belajar. Dan kata pelajar-pelajar pun, anak muda itu pernah kata bahawa Madinah ini mempunyai cuaca yang amat melampau. Musim sejuk, saya ingat saya pergi itu tahun 2002. Musim sejuk dia, saya ingat pada masa itu dia boleh cecah 10 darjah. Itu waktu subuh. Jadi terpaksa pakai gloves. Tapi musim panas dia boleh tidak sampai 50 darjah Celsius. Dan bayangan budak tu, dia buat satu bayang perumpamaan. Kalau pakai selipar Jepun tu, waktu musim panas, selipar tu lebih tak boleh pakai. Macam tu jadi gambaran dia. Jadi masuk balik dalam bilik ada aircon, keras balik. Keras balik. Itu gambaran dia. Itu adalah gambaran di Madinah. Bila saya dengar cerita pada budak ni, saya menggambarkan, subhanallah, macam mana sahabat dan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan cuaca yang begitu ekstrim, antara sejuk dan panas. Cuma kita tak tahu, dalam tempoh 13 tahun Nabi di Madinah tu, adakah Nabi jumpa atau sejuk dan panas. Tapi itulah ekstrim ni. Jadi apabila saya memahami benda ni, saya melihat jawapan munafik tu, saya rasa saya semakin faham lah. Bila sisi munafik ini kata dia tak nak pergi perang dalam musim panas. Memang sahih pun je. Dah 40 lebih. Nak pergi ke padang pasir tu, dalam musim panas, nak pergi buat apa? Saya ingat saya berpulang ke Qatar, ke Doha. Masa tu suhu dia 42 macam tu. Masa daripada padang 48 panas. Jadi saya tidak berpeluang untuk pergi masuk ke padang pasir. Jadi kita nak pergi padang pasir, kena masuk, kena tunggu masa sejuk. Jadi akhirnya dapatlah suasana di tempat-tempat Timur Tengah tu, orang akan keluar beramai-ramai pada waktu malam. Pada waktu malam ni, orang akan penuhi kebun bunga, taman permainan kanak-kanak, anak-anak memang sedar tu malam. Siang orang tak keluar. Okay. Jadi perjalanan itu sebenarnya jauh. Antara Madinah ke Tabuk adalah lebih kurang 500 km. 500 km. Hari ini kalau kita musim panas, kita naik kereta ada aircon. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah pergi ke perang Tabuk itu tak ada aircon. Malah ada setengah sahabat tak ada kenderaan, mereka terpaksa berjalan kaki. Jadi cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi dalam perjalanan Tabuk ni, lebih kurang 500 km, okey, dalam keadaan suhu menghampiri 50 darjah Celsius. Kita gambarkan macam itulah, 50 darjah Celsius. Ini adalah satu cabaran yang cukup hebat dan cukup besar dan cukup kecil. Dan pergi itu belum tentu balik hidup. Baik. Dan tak nafikan juga, apabila kita baca sirah, ada satu lagi alasan yang diberikan adalah disebabkan pada waktu itu adalah musim buah. Musim buah. Macam sekarang ni musim buah. Pada waktu adalah musim buah, dan itu adalah berlaku kepada antara sahabat-sahabat, antara Ka'ab bin Malik, yang pada masa itu sibuk dengan kebun dia sebab musim buah. Waktu tu buah sangat banyak. Nak pergi asli lah, buah sangat banyak. Subhanallah. Dan perang Tabuk ini adalah perang yang penting kerana dia adalah antara kempen terawal untuk menumbangkan kerajaan Rom. Jadi tuan-tuan kena memahami sirah ini. Selepas Tabuk ada satu lagi perang dengan Rom, iaitu perang Mu'tah. Selepas Mu'tah ada satu lagi perang yang menyebabkan dalam zaman sahabat telah berjaya menjatuhkan kerajaan Rom, iaitu perang Yarmouk. Jadi dia adalah macam satu sequel. Namun selepas perang Yarmouk, apa yang penting dicapai oleh orang Islam ialah berjaya menawan kota Baitul Maqdis. Namun ibu kota Rom belum dapat ditawan, iaitu Konstantinopel. Dan Konstantinopel hanya dapat ditawan
Sebab tu pada tahun 1453 dijatuhkan di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik. Kita baca surah Al-Fanam saja. Okey, apa yang disebutkan? Okey. Cuma kita tembak mereka, jumpa mereka. Okey. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dan berkata, kalau kami sanggup, tentu kami akan pergi bersama kamu. Okey. Dengan sumpah dusta dan seterusnya. Dan ini pun satu bukti menunjukkan orang yang suka banyak semua sumpah ni adalah munafik. Okay. Waktu kita kena didik masyarakat kita di Malaysia, jangan percaya dengan orang yang suka bersumpah. Dia tak buat jahat, dia bersumpah. Suka sangat main sumpah-sumpah ni, sebenarnya itu adalah ciri-ciri munafik. Allah maafkan kamu, mengapa engkau izinkan mereka tidak berperang? Okey. Dan seterusnya. Okay, ayat 45. Ayat 45 ini menjelaskan. Saya ingat dalam sesi bulan lepas Ustaz Zazan ada cerita panjang tentang ni. Okey. Ustaz Zazan telah bawa cerita bagaimana Ka'ab, Hilal dan juga Murarah ini pernah terfikir nak bagi alasan. Tetapi dia kata tak ada alasan dia nak bagi. Dan ayat ini menyatakan bahawa orang yang minta izin tak pergi perang tu hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi semua orang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas balik perang Tabuk, seorang demi seorang tu yang katakan dia tak pergi perang sebab sekian, semua tu adalah semua temerang. Bagi alasan macam-macam. Kecuali 3 orang ni, dia tak dapat nak bagi alasan mengapa tidak pergi berperang dalam perang Tabuk. Jadi Allah menegaskan dalam surah Taubah 45, orang yang minta izin itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hati mereka sangat ragu. Betul mereka sentiasa bingung agak-agak dalam keraguan. Tuan-tuan boleh baca ayat ini. Dan kalau mereka mau keluar, betul mereka menjadikan persiapan untuknya, tapi Allah tidak suka pemergian mereka. Lalu dia lemahkannya semangat mereka dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang yang tinggal. Dan mereka telah lakukan fitnah semenjak dulu lagi, dan mereka merancang terhadapmu dengan berbagai tipu daya. Okey, catatan. Jadi sebenarnya fitnah yang dibuat oleh munafik ini bukan sekadar berlaku dalam perang Tabuk, tetapi sebelum itu lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dalam perang Uhud. Last minute tarik diri. Cuba tuan-tuan bayangkan, suatu kita nak pergi perang, kita ada 1000 orang ni, last minute 300 tarik diri. Ini bukan satu cabaran yang besar. Dan satu lagi fitnah terbesar yang dibuat oleh mereka selepas itu adalah pembinaan Masjid Irak yang dijelaskan dalam surah Taubah 107 hingga 110, dan juga fitnah yang besar iaitu hadis ifk, iaitu fitnah ke atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu fitnah yang mengatakan bahawa Aisyah telah berzina dengan seorang sahabat. Okay, baik. Kita dah saya dulu. Kali mungkin kita boleh bincang-bincang apa ni. Munafik dalam Utsmaniyah. Okey, sebelum itu tuan-tuan, sebelum saya cakap ni, Nabi SAW tahu yang Abdullah bin Ubay itu munafik. Dan orang-orang itu. Dan ada juga seorang sahabat yang telah diberi ilmu oleh Allah SWT untuk tahu orang munafik. Dan sahabat-sahabat tak tahu, itu Uzaifah. Dan sahabat-sahabat lain tak tahu sebenarnya. Jadi bila kita baca sirah, kita tahu Abdullah bin Ubay itu munafik. Tetapi sebenarnya pada masa itu, orang pun tak tahu yang itu munafik. Menggunakan orang tertentu saja. Ini kita faham. Kita kena faham. Jadi sebab itu, apa yang berlaku zaman Nabi SAW sebenarnya, orang munafik dia duduk macam ni kan. Bagi semayang biasa, bagi kenduri biasa, bagi kenduri tak ada dalam Nabi kan. Maknanya bersama-sama, duduk bersama sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai Muslim. Tetapi sebenarnya orang tak kenal mereka. Kita cuba. Okey, persoalannya, mengapa Nabi SAW tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul?
Ada yang nak jawab? Boleh cak. Daripada pembacaan yang gunakan kata munafik tu, dia ada peringkat. Ada peringkat awal, memang surah Usir lah, sahabat tentang Usir. Tapi pada peringkat akhir, dan peringkat mungkin dah Islam dah menang kan. Munafik ni dia dihalau. Dia kenal munafik. Dan peringkat awal kita orang kata kalau dia dalam belajar pindah banyak kan. Dan peringkat akhir tu dia memang keras macam orang yang tu ada peringkat lah. Soalan yang awal, apa peringkat awal tu tidak perlu. Ada jawapan okey. Sebab dia apa yang tadi dia tak punya yang dalam hati orang kata orang tak ada berat tak ada kita ada bukti lah. Ada bukti yang betul yang saya bawa dia memang kata itu dia katakan kita ada kaki ya. Dia hukum dia kaki kan. Kalau kita kena berjalan dulu secara kan. Yang definasi dia pun berarti dia yang sebenarnya bukannya Islam kan, tapi dia kata Islam kan. Tapi kalau tengok terkini pula, macam mana nak bagi munafik? Tidak. Contohnya seorang tu dia nak jalan ke Islam dengan negara betul kebajikan. Seorang lagi nak negara betul. Mana itu munafik? Orang kata dia contohnya pasal dia tak setuju dengan negara kebajikan, Itu munafik ke beza pendapat. Yang mana itu munafik? Itu ijtihad. Itu beza pendapat tu. Betul. Okey. Soalan Nazar, supaya Allah tidak mengatakan yang Nabi bunuh bangsa. Itu dijelaskan dalam hadis Sahih. Dijelaskan dalam hadis Sahih mengatakan bahawa Nabi SAW tidak hukum terus membunuh Allah bin Ubay bin Salul supaya orang di luar sana tidak akan bercakap-cakap bahawa orang Islam ini sebenarnya membunuh saudara mereka sendiri, kan? Sahabat mereka sendiri, orang dalam perjuangan mereka sendiri. Kerana ini akan menimbulkan fitnah. Sebagai dijelaskan oleh Dr. Hisham tadi, pada peringkat awal itu sebenarnya Islam baru saja nak bertapak di Madinah Al-Munawwarah. Apabila perkara ini berlaku, macam kita tengok dalam cerita Cina ataupun cerita dalam movie, dia baju bunuh atau cerita gangster dia bunuh dia. Jadi ini akan menimbulkan suatu tanggapan yang negatif kepada Nabi SAW sebagai pemimpin dan juga Islam yang cuba nak dibangunkan di Madinah sendiri. Jadi nak fitnah. Sebab itu Allah bin Ubay tidak dijatuhkan hukuman. Satu lagi anda setuju tadi Nabi tadi mengatakan bahawa dia ada bukti lah, ada bukti. Tetapi lama kelamaan apabila kita kaji dalam siri apabila Nabi SAW nak mengambil tindakan kepada Yahudi dan sebagainya, terdapat bukti-bukti yang munafik ni bersekongkol dengan Yahudi. Munafik ni cuba nak bagi dana, nak support dan sebagainya lah kepada musyrikin. Jadi ini sebenarnya boleh membawa kepada tindakan keras ke atas munafik. Munafik dalam Osmaniyah. Bagi saya, bila orang kata nak bagi contoh munafik model, inilah munafik model, iaitu Mustafa Kemal Atatürk dan juga saudara mara. Okey. Mustafa Kemal Atatürk ini adalah sebenarnya dia seorang Yahudi, berketurunan Yahudi, dan dipanggil sebagai secret Jews. Dan ini dijelaskan dalam buku ini lah. Buku ini judul dia Secret Jews oleh seorang Rabbi bernama Jacob Prince. Saya beli buku ni di Amazon.com dan buku ni termasuk the rare book lah, dan tak ada orang jual lagi. Okay. Dan dalam buku ni dijelaskan terdapat 3 kelompok Yahudi rahsia, dan salah satu Yahudi rahsia itu bernama dipanggil sebagai Donovan, iaitu Mustafa Kemal Atatürk dan juga saudara dia.
Jadi keturunan nenek moyang siapa kata ni, mereka telah memeluk Islam awal ni, pada abad ke-17 itu. Iaitu di kawasan sebelah Salonika itu kawasan itu berada di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Okay. Jadi mereka masuk Islam supaya mudah nak hidup, mudah menjalani kehidupan. Dan ada juga kelompok Yahudi lain yang hidup sebagai badui di Sahara, iaitu dipanggil sebagai Gatus. Dan ada juga Yahudi rahsia, jadi sebagai Merenos. Mereka jadi Kristian. Jadi Kristian. Di dalam buku ini dijelaskan Yahudi itu dia ada beberapa wajah dipanggil the secret Jews. Mereka itu Islam, Kristian, tetapi hanya pada zahir, tetapi dalamnya adalah Muslim. Okey. Buku ini penting sebab dia menjelaskan bagaimana betul-betul mereka ni munafik, termasuk saudara mara dan juga keturunan Mustafa Kamal ni. Dijelaskan apabila mereka ini bernikah, misalnya mengikut undang-undang syarak Utsmani, selepas habis nikah, apabila balik ke kampung mereka akan bernikah sekali lagi menurut upacara Yahudi. Begitu juga dalam pengurusan jenazah, apabila seorang Yahudi rahsia ni mati, meninggal dunia, mereka akan diuruskan jenazah mereka mengikut syarak. Dimandikan, dikapankan, disolat dan sebelum ditanam tu dia akan bawa balik dan dia akan diuruskan mengikut upacara Yahudi. Dan itulah amalan puak-puak Yahudi yang diamalkan, khususnya dalam konteks ini iaitu di Utsmaniyah, di bawah pemerintah Utsmaniyah. Mana kita faham pemerintah Utsmaniyah itu luas luas. Dia bukan setakat di Turki pada hari ini, tetapi dia luas sampai ke Eropah Timur. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Belgium misalnya, nampak tinggalan Utsmaniyah, masjid-masjid mereka macam masjid-masjid di Turki, itu seni oleh arkitek Sinan dan sebagainya. Okey, itu dah terpegang. Okey, kita secret kita ni orang dapatkan mata satu yang secret. Antara bukti dalam buku dia sebut. Tapi dah jadi secret lah. Memang tak nak fikir lagi. Sebab itu sebenarnya mereka itu larut juga lah. Habis juga larut juga ni yang jadi Muslim betul pun ada, dia larut. Jadi mereka ni dia punya semangat bangsa tu yang kuat lah, tak nak fikir. Yang dia ni mungkin macam Cina. Kalau kita nak senang lebih macam Cina lah. Mungkin semangat bangsa tu begitu kuat. Saya pernah dengan insyaAllah saya pernah jumpa seorang kawan untuk India dari Calcutta ni. Dia I am Indian Jewish Indian. Itu bangga katakan bahawa dia adalah Yahudi dari India. Sebab apa dia kata Yahudi India? Sebab dia ikut Yahudi, nasab yang kuat dari Yahudi itu adalah sebelah mak. Kalau mak Yahudi kahwin dengan India yang betul India, totok India, maka dia dianggap, anak tu dianggap Yahudi. So budak dia Yahudi. Sebab itu yang menjadi menjawab soalan tu satu lagi. Ada tu satu senario saya nak cerita sikit. Apa yang berlaku di Israel? Terdapat 10 kategori kewarganegaraan. 10 kategori kewarganegaraan nak menunjukkan betapa besi Yahudi itu begitu banyak. Dan untuk makluman, taraf kewarganegaraan yang paling tinggi adalah Yahudi Eropah, dipanggil sebagai European Jews.
Ya, Ashkenazim. Dia ada 10 kategori. Jadi Ashkenazim ni yang dikatakan oleh ramai ni banyak pendapat mengatakan bahawa mereka ni bukan berdarah DNA daripada Bani Israel. Mereka ni daripada orang-orang Caucasus. Nah, ada setengah pendapat mengatakan, ada satu teori mengatakan itulah dipanggil Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam bissawab. Kita semuanya benda ni. Terus kita baca dia jadi benda lain tak. Sebab saya memang memang dulu memang saya obses dengan benda ni, dengan benda Malaysia. Tuan-tuan boleh baca dalam buku lah. Okey, itulah dia panggil European Jews. Dia letak kategori yang paling awal. Itulah yang dia yang seterusnya. Okey, ini adalah gambar Mustafa Kamal. Dan juga yang sebelah kanan tu adalah gambar makam dia. Sebelah makam dia. Dan dikatakan katanya suatu dia nak kebumikan jenazahnya bagai tidak diterima oleh Tuhan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya tak tanam. Tak tanam. Dia macam letak macam dinding dengan batu lah macam tu. Kita tahu. Jadi itu makam dia. Jadi dia mati pun dalam keadaan yang amat menyedihkan kerana dia kurus kering. Kurus kering. Dia ada daging tu jadi tinggal tulang dan kurus kering. Betul dia memang kuat minum, kaki perempuan dan sebagainya. Dan telah melaksanakan beberapa polisi yang amat dahsyat lah. Pengharaman hijab, bahasa Turki digunakan dalam azan dan sebagainya. Itu sebab kalau kita pergi, tuan-tuan pergi Mekah Madinah, tengok orang-orang tua Turki, kadang-kadang kita tengok kesian kesian dengan cara bacaannya dan dia mempelat. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia punya teror dia lah. Tapi saya pernah sekali saya sembahyang dekat masjid Haram. Sebelah saya tu Imam Turki. Subhanallah. Imam Turki. Dia jubah putih semua. Baik. Okay, nak cerita benda ni panjang. Tapi saya nak bawa cerita sikit lah bagaimana peranan Yahudi rahsia ini, munafik ini dalam menjatuhkan Utsmaniyah di Turki. Ini antara lain telah saya tulis dalam filem dokumentari 13 episod, iaitu Palestin Bumi Para Anbiya. Jadi kalau nak tengok, boleh tengok filem lah, Salah Astrawadi. Benda ni kita ada bincang sikit lah tentang ketentuan. Okey, salah satu perkara yang dibuat oleh puak-puak Yahudi, mereka ini satu lagi, mereka ini menguasai ekonomi. Kita dapat nafikan. Sebab tu kalau kita baca sejarah tuan-tuan, apabila kerajaan Andalusia jatuh oleh Isabella dan juga Frederick, walaupun mereka bunuh orang Islam dan mereka bunuh Yahudi, tapi ada juga pokok Yahudi yang boleh hidup bersama dalam istana Isabella. Kalau baca sejarah, jadi tuan-tuan boleh baca buku-buku seperti tulisan oleh Ahmad Thompson dan sebagainya. Itu dia cerita panjang lebar tentang hal-hal sebagainya. Dan mereka ni cukup licik. Mereka ini ada yang jadi pemodal sebab itu Isabella dia tutup orang. Okay? Dan begitu juga yang berlaku di Utsmaniyah. Mereka ini memegang jawatan-jawatan penting kerajaan. Mereka ini adalah jutawan, mereka adalah milioner dan juga mereka adalah bilioner. Dan itu pun yang berlaku zaman sekarang. Mereka adalah kapitalis yang hebat-hebat. Okey. Jadi salah satu perkara, sebelum saya lihat itu, apa yang dibuat oleh Utsmaniyah oleh puak-puak ni, bila mereka bisa masuk, mereka telah menyebabkan khalifah dan juga pimpinan Utsmaniyah tak dapat mengawal negara mereka. Dan akhirnya mereka telah menjadi terbelenggu dengan hutang melalui projek-projek mereka. Apa projek mereka yang projek Utsmaniyah terpantau buat? Yang pertama ialah projek kereta api Hijaz Railway yang menghubungkan antara Madinah dengan Damsyik, supaya orang-orang dari Turki dia pergi Damsyik, lepas tu naik kereta api boleh memanage perjalanan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, lepas pasar kurma, jalan depan sikit nampak satu stesen kereta api. Stesen kereta api lama. Bayar 10 rial
Boleh masuk situ, boleh tengok ada tinggalan-tinggalan stesen, gerabak-gerabak lama. Dan itu pernah digunakan pada Perang Dunia yang pertama. Lepas itu, sebelum Perang Dunia pertama. Selepas Perang Dunia, pada Perang Dunia pertama, kereta api itu tak dapat digunakan kerana telah dibom landasannya oleh pok-pok Badui yang dipengaruhi oleh Lawrence of Arabia. Dan Lawrence of Arabia itu adalah Zionis. Itu adalah petualang, penjahat. Tapi dalam sejarah kita dulu, orang belajar dalam British tu, Lawrence of Arabia orang baik, hebat. Macam juga Mustafa Kamal, hebat. Saya ingat saudara saya pun nama Mustafa Kamal. Sebab apa? Mungkin makcik-makcik saya, atau nenek saya dulu, dia tengok nama Mustafa Kamal ni sedap. Dan juga Mustafa Kamal ni telah gambarkan sebagai seorang tokoh pemimpin yang hebat. Lepas tu hari ni gambarkan nama Mustafa Kamal, dia masuklah MK. Jadi MK. Saya pernah saudara Mustafa Kamal. Pelakon kita pun ada Mustafa Kamal. Ada sebuah ikhwan kita pun yang terlibat dengan beli NGO di Mindanao pun Mustafa Kamal. Sebab Mustafa Kamal begitu dekat di hati orang Melayu. Kenapa? Orang-orang bersama. Okey. Jadi dua projek mega telah menyebabkan Osmania dia jadi rugi. Ekonomi dia tak menentu. Yang pertama, projek Hijaz Railway. Yang kedua ialah projek terusan Suez. Ini kita faham. Sebab tu pada hari ini, antara perkara yang menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam ialah terlibat dengan projek-projek mega. Sebab tu dalam dunia politik sekarang, siapa yang jadi YP akan datang, jangan sibuk nak buat projek mega. Okay? Jangan sibuk nak buat projek mega. Kali baik. Sebab nanti kita akan terperangkap dan kita akan uji. Jadi dua projek ini telah menyebabkan itu. Dan sebenarnya benda itu di luar kawalan. Dan harus kita ingat, sebelum Sultan Abdul Hamid kedua jadi khalifah, sebelum tu lagi pemimpin-pemimpin pun dah korup. Ada khalifah sebelum tu buat minum dan sebagainya. Banyak di situ. Okey. Satu perkara tentang Mustafa Kamal ni, dia jadi top dan popular sehingga dia jadi berjaya menjadi Perdana Menteri Turki. Sebabnya dia ni seorang macam pegawai tentera lah, pemimpin tentera. Dan dia telah berpakat dengan British dalam satu perang dengan Greek di Anatolia. Sebenarnya dalam perang tu adalah silap mata. Jadi kena faham sejarah ni. Perang itu adalah suatu silap mata semata-mata. Kamal Atatürk telah didapati menang perang, mengalahkan tentera Greek di Anatolia. Tapi sebenarnya itu adalah satu pakatan Mustafa dengan pihak British supaya dilihat oleh kerajaan Osmania, Mustafa ini adalah seorang pemimpin yang hebat. Dan akhirnya dia telah naik. Dan akhirnya dia telah berjaya menjadi pemimpin tertinggi Osmania. Sehinggalah saat-saat yang paling sedih tuan-tuan ialah apabila Khalifah Osmania dilucutkan jawatan dan akhirnya dipenjara di dalam istananya sendiri. Subhanallah, itu adalah dalam kisah sedih. Dipenjara tak salah lebih kurang 6 tahun je. 6 tahun. Orang dipenjara. Masa duduk dalam istana tak boleh keluar dari apa. Dipenjara dalam. Semoga Allah merahmati beliau, kerana beliau adalah orang yang penting yang tidak berganjak untuk menjual tanah Palestin. Subhanallah. Itulah Sultan Abdul Hamid yang kedua, rahimahullah. InsyaAllah. Semoga Allah beri kebaikan kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sebab itu saya selalu jelaskan, kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita bahawa sebenarnya Islam jatuh sebenarnya tak lama, baru je 1924 secara rasmi. 1924. Jadi maknanya kejatuhan Islam secara rasmi hanya pada abad ke-20. Dan Islam juga akan bangkit juga dalam masa yang begitu singkat juga. InsyaAllah. Dan bila Islam nak bangkit, nak kuat lagi, itulah cabaran dan terawat ialah wujudnya golongan munafik. Sebab dalam sejarah berulang, bila Islam dikuat balik, maka munafik diwujud. Munafik diwujud. Kuat tubuh 4 tahun pasal. Kuat tubuh 4 tahun pasal. Apa? 4
Ewan muslimin Selepas tu dia macam bersambung lah cerita ni. Sebab tu juga kalau saya menganalisis sejarah perjuangan salib, sebenarnya perjuangan salib adalah rentetan daripada peranan Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu geng-geng sufi tarekat dia kata Islam menang menewaskan menawan Baitul Maqdis disebabkan benda-benda tarekat. Tapi memang betul lah dari segi, kalau kita lihat dari segi sejarah perjuangan dia orang, sebelum Salih Al-Ayyubi lagi, mereka perang seperti Nurul Zaki dan sebagainya, mereka itu adalah semuanya anak murid, bukan anak murid, mereka adalah pengikut kepada ajaran-ajaran Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan benda itu berlaku beberapa tahun dan selepas Al-Ghazali selepas Al-Ghazali dia tempoh ni sebenarnya 80 tahun dia tu. Ada analisis. Saya pun dapat analisis ni. Sebab tu ada orang buat sifil-sifil bila ni penjatuhan 1934 kan, dia akan naik balik sekitar sebelum 2020 lagi Baitul Maqdis tu. Itu mengikut sifil matematik. Saya ingat benda ni waktu saya kat UK tu, benda ni pernah dibincangkan juga dari beberapa pemimpin ekor di sana lah, dibincangkan. Okey, insyaAllah. Refleksi. Okey, yang pertama, di dalam menguruskan matematik di dalam menguruskan munafik ini, yang pertama adalah urusan kita sebagai manusia. Apa urusan kita sebagai manusia tu kan? Iaitu pentingnya kepada sebuah tanzim. Pentingnya kepada sebuah tanzim. Sebab tu mana-mana organisasi dia mesti ada satu tanzim yang jelas, yang kukuh dan teguh, dan dia mesti ada satu disiplin. Okay? Dan sebab itu kisah Ka'ab, Hilal, Murarah itu menunjukkan bagaimana mereka telah dihukum kerana melanggar disiplin di dalam organisasi. Dan satu lagi tak dapat nafikan juga, okey, urusan sebenarnya antara perkara kita dapat lihat golongan-golongan munafik ni, gunting dan lipatan ini, mereka ni tak dapat melaksanakan tugas-tugas yang besar lah, termasuk tugas-tugas jihad. Kerana jihad ini adalah membabitkan hidup ataupun mati. Hidup ataupun mati. Jadi yang ini saya nak cakap banyak pun tak boleh, sebab kita pun tidak berdepan dengan suatu situasi itu. Sebab saya rasa setakat perjuangan saya setakat ni, saya boleh poin lah. Setakat saya tengok dengan Haji Kamal, setakat panjang pokok kan, panjang pokok kan tu benda je tu. Tak ada yang tak susah hanya tak susah hanya. Dia jadi susah dari kau. Dari kau okey. Kalau nak pergi nak bandingkan sahabat-sahabat ni, mereka berdepan antara mati dan hidup. Pergi tu, pergi pegang tu belum tentu balik hidup pada masa. Masya-Allah. Jauh beza lah. Jauh beza. Dia pun tak ingat buat. Okey, baik. Dan satu lagi kisah yang tak cukup kurang penting adalah kisah Talut suatu berdepan dengan Jalut. Lalu kita fahami sebenarnya kisah sungai ni sebenarnya adalah satu rahmat juga, sebab nak menyingkirkan sebahagian daripada tentera yang memang ada kurang sekah kepada Talut. Talut ini telah dipilih oleh seorang Nabi yang telah diberi wahyu oleh Allah SWT. Apabila Bani Israel pada masa itu, dia sentiasa mengalami kekalahan, sentiasa diperbudakkan dan sebagainya. Dalam cerita Bani Israel pada masa itu lemah lah, macam kena budi. Jadi mereka telah meminta kepada seorang Nabi ini untuk melantik seorang pemimpin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan agar pemimpin lantik itu ialah namanya Talut. Bagi orang-orang kaya Bani Israel, mereka tak suka, sebab Talut ni bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya. Jadi situ mengalami satu masalah, krisis kepercayaan kepada pemimpin yang dilantik oleh Allah SWT, dilantik oleh Nabi. Walaupun bagaimanapun, Talut ni tak nafikan adalah orang yang amat handal berperang. Jadi Talut dia telah melakukan satu proses latihan
latihan penderaan yang hebat, latihan militeri. So ada beberapa orang Bani Israel, pengguna Bani Israel join dalam tu. Jadi akhirnya sungai ini, suatu dalam perjalanan yang jauh ini, sungai ini dari satu perspektif merupakan satu rahmat. Dan arahan Talut hanya minum seadanya sahaja, tak ada lebih. Dan mereka sedang mufassir mengatakan sungai ini merupakan sungai yang airnya amat sejuk. Kerana jika minum lebih, dia akan dapat melemahkan badan, melemahkan tenaga untuk berdepan dalam peperangan. Tetapi dengan izin Allah SWT, suatu perang, benda ni jadi begitu mudah dan begitu simple. Begitu simple. Kenapa? Kerana Jalut telah mati, terbunuh dengan cara yang begitu mudah. Sebagaimana riwayat dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi proses tapisan itu boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Tetapi yang paling penting adalah suatu di medan jihad. Dan itu saya pun tak berani nak cakap, kerana kita tidak melalui ilmu. Yang kedua, di dalam menangani munafik ini adalah urusan Tuhan. Mengapa urusan Tuhan? Sebab kita boleh kenal munafik, tak boleh kenal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menguruskannya. Yang ini dijelaskan dalam kisah Tabuk tadi ni. Allah tidak suka pemergian mereka. Kalau munafik ni ikut campur, dia akan jadi kacau, bilau, leceh. Contohnya apa? Contoh dalam perang Uhud. Dah sebut nak pergi perang, lepas tu balik pula. Ini leceh kan? Dan sebab kita atur strategi yang tu, yang ini. Last minute dia pergi perang. Leceh. Dan Allah juga yang telah melemahkan semangat mereka. Ditimbulkan dalam hati mereka roh rasa gentar, takut dengan musuh dan sebagainya. Dan syaitan pun bermain-main ke hati mereka. Tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Ini yang saya katakan tadi, bahawa setelah jamaah, organisasi ataupun gerakan Islam berusaha menangani tanzim ni, cek siapa dia yang boleh naik dan sebagainya, cek orang tu punya keluarga dia sebagainya kan. Tapi selebihnya terserah kepada Allah SWT. Allah yang akan menguruskan. Munafik ni boleh kacaukan gerakan Islam atau tidak. Jadi sebagai pemimpin kena banyak bertawakal, berserah kepada Allah SWT. Setelah berusaha, setelah berusaha nak kena pasti yang mana duri, yang mana kaca, yang mana bintik sebagainya. Dalam At-Taubah ayat 101 dijelaskan bahawa di kelilingin kamu ada A'rab. A'rab tu orang-orang kampung, orang Badui yang bersifat munafik, dan juga sebahagian penduduk Madinah itu juga adalah munafik. Okey? Engkau tidak mengetahui mereka, engkau tak kenal mereka, kami dah mengetahui mereka. Okey? Jadi sebenarnya yang kenal betul-betul munafik ni, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah Nabi SAW dan Huzaifah pada masa itu. Jadi zaman sekarang ni kita pun tak tahu siapa munafik. Siapa munafik. Dan bila tuan-tuan baca hadis-hadis akhir zaman, kan? Bila Dajjal nak masuk Madinah, kepung Madinah, maka pada ketika itu akan keluar ramai-ramai orang-orang munafik dari Madinah, keluar dari Madinah, dan Madinah dibersihkan daripada munafik sewaktu Dajjal hendak cuba masuk Madinah. Dijelaskan hadis tadi saya. Saya minta maaf, saya ni bila dah baca hadis itu, bila saya pergi Masjid Nabawi tu, kena tengok siapa munafik. Saya budak munafik. Kena tengok pakai orang apa ni, geng pak-pak Iran punya jumpa yang coklat tu, munafik ni. Dia jahat dekat hati kan. Hati punya dia jahat kan. Kan Pak Iran punya jubah kan lain fashion dia kan. Style boleh coklat gitu kan. Siapa yang munafik apa ni. Dia gaya bapak ni kan. Yang bapak Syekh Iran apa, Syekh Iran apa, Syiah kan. Bukan bapak Iran, Syiah. Dia ada Syiah yang tinggal di Madinah kan. Di Madinah ramai Syiah banyak kan. Syiah. Itu
bila kita keluar je pada lepas ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar je nampak penuh kan. Baju hitam kan, nangis dan sebagainya. Lepas tu askar-askar pun halau. Okey. Walan tarda akan yakun wa nasara hatta tattabi'a millatahu. Dan tidak sekali redha Yahudi Nasrani itu sehingga kau masuk dalam agama itu. Itu satu perintah. Jadi dalam Yahudi dan Nasrani itu dalam agama itu ada juga ya kuncu-kuncu dan pokok sekumpul dengan munafik. Lepas tu bila kita bincang ini European Jews ni, Ashkenazi ni, kita memang menakutkan kan. Nanti orang kata kita ni pro kepada teori konspirasi pula. Tapi dari perspektif juga ada kebenaran juga. Mereka ni begitu licik kan, begitu licik dalam menyerang Islam dan untuk masjid itu. Okey. Dan satu lagi muhasabah untuk diri saya juga untuk tuan-tuan dalam kemudian iman. Walaupun hari ini malam ini kita bincang tentang munafik, kita rasa insya-Allah aku ni bukan macam Abdullah bin Ubay. Namun begitu apabila kita baca tulisan Hasan Al-Banna dan juga kitab-kitab tauhid macam Hasan Al-Banna ni menggariskan ciri yang pertama seorang al-akhir itu dalam Muslim tadi maksud akidah. Dan dijelaskan oleh Hasan Al-Banna radhiyallahu ta'ala, tadi maksud akidah itu antara lain bermaksud bersih, murni daripada 3 virus ini. Yang pertama virus kufur, yang kedua virus syirik, yang ketiga virus nifaq. Virus kufur itu adalah virus yang boleh menyebabkan kita menutup kebenaran. Kufur itu kafarah, tutup. Walaupun nampak benda ni benar, Islam kata begini-begini, kita cuba tutup kamus. Termasuklah macam kita ni, kita mungkin kita takkan kata Islam tak benar. Mungkin kan, sebab kita dah ikut Sarawak kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita ada terasa bagus Islam ni boleh menang kan. Kita ada rasa macam apa? Macam was-was. Apa dah aku ikut program ni kan. Tak ada benda lain. Tiba-tiba Mesra dah capai apa lagi kan. Dah capai apa lagi. Dah capai apa lagi. Jadi akhirnya ada kemudian tu kita pun ditutup kan. Kita ada kufur kan. Okay, satu lagi syirik, menyekutukan Allah. Dalam konteks kita ni mungkinlah kita tak minta dengan topeko kan, tak nak beko. Untuk peringkat tuan-tuan yang ikut Islam kan. Tapi untuk peringkat kita mungkin ada syirik-syirik yang kecil, rasa hebat dan sebagainya. Kita nak sebenarnya begini. Dan di situ ada satu doa yang tuan-tuan selalu baca hari-hari yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita amalkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi kita minta dijauhkan syirik yang kita tak tahu. Syirik la na'lam. Daripada syirik yang khafi. Dan satu lagi ialah virus nifaq, iaitu virus bermuka-muka. Virus bermuka-muka. Pernah ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, satu masa dia keluar daripada masjid, lepas tu dia kata dia aku munafik. Aku munafik. Lepas tu dia ngadu kat Abu Bakar. Abu Bakar kata, kenapa kau munafik? Sebab aku rasa bila aku duduk dalam masjid, aku rasa dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Bila aku keluar masjid, aku rasa jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Macam tu sekali. Bila aku baca Quran, jumpa sahabat, baca surah Al-Kahfi sekali, kita rasa macam apa ni, syurga tu dekat saya. Rahmat Allah dekat saya. Mudah mengalihkan air mata dan sebagainya. Tapi kita bila pergi City Square, pergi Al-Sana, atau pergi pasar Taman Universiti, atau pergi mana-mana, pergi mancing di Kukuk dan sebagainya, apa tu? Kita rasa macam jauh sangat. Macam jauh sangat.
Jadi itu. Dan akhirnya bila Abu Bakar berkata, aku pun rasa macam tu. Dan dua sahabat ni telah cuba memuhasabah diri masing-masing, adakah mereka tergolong sebagai munafik. Bila dia jumpa Rasulullah SAW, Nabi menjelaskan itu bukan munafik. Aku je yang tak ada rasa macam tu. Kau memang ada rasa. Itu sahabat kan? Dia rasa risau. Dan insyaAllah SWT saya ingatkan diri saya untuk menjauhi sifat-sifat nifaq. Antara sifat-sifat nifaq itu termasuklah pembohong ataupun berdusta. Merah kan? Merah. Suatu siapa yang nak tambah satu lagi, jangan ikut petua piramidi merah. Kena cakap terus terang. Yang kedua, tidak amanah. Tidak amanah. Yang ketiga, tidak tepati janji. Itu gemar bersumpah, sebagaimana dirakamkan dalam surah At-Tawbah tadi. Sumpah dengan nama Allah. Dan satu lagi, enggan berjihad. Dia tak nak pergi jihad. Dia dah ajak pergi perang, dia tak nak pergi perang. Kalau suruh pergi dakwah tak pergi. Saya nak jawab. Ujian kita saya jawab. Bila kita doa, betul kadang-kadang kita kadang komplain, asal aku tak hidup zaman Nabi SAW. Senang. Dapat join Nabi, dapat sembahyang belakang Nabi, dapat masuk khusyuk, kan? Asal tak aku hidup dengan Abu Bakar, Umar sebagainya. Tapi sebenarnya Allah dah jadikan kita hidup dalam zaman dia yang terbaik untuk kita. Maknanya kalau kita ni hidup, ni kawan-kawan kita ni insya-Allah adalah yang terbaik untuk kita, yang boleh membantu kita meningkatkan iman, menjaga iman kita supaya kita mati dalam iman. Kita pun tak tahu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi taklif pada seorang tu sehingga dia sanggup nak menghadapi. Tak sanggup nak menghadapi. Jadi itulah gunanya. Jadi bila saya kena musibah itu, saya banyak refleksi diri saya bahawa sebenarnya walaupun ada banyak dia punya kerutan selepas kemalangan itu, banyak benda kena buat. Pergi hospital banyak kali, pergi itu banyak kali. Memang tak ada buat kerja lain lah. Lebih kurang sebulan. Tapi rasa insyaAllah aku mampu lah hadapi benda ni. Dia mungkin dapat ujian lain, kita mampu, InsyaAllah. Dan saya juga baru terbaca itu baru ni, saya baca blog Dr. Sarudin, Ustaz Dr. Sarudin. Dia muhasabah balik. Ada orang buat PhD tak habis. Lepas tu dia marah Tuhan.